Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Hawa Saadah binti Hamdan, optometris dan pengarah urusan HS Optometris. Saya telah berkhidmat dalam bidang optometri selama lebih 12 tahun. Antara soalan yang paling kerap saya terima daripada ibu bapa ialah, kenapa power mata anak saya naik setiap tahun? Kenaikan power boleh membawa kepada masalah myopia tinggi sekaligus meningkatkan risiko masalah mata yang serius seperti retinal detachment, myopic makulopati dan glaukoma pada masa depan. Sekarang, matlamat kita bukan sekadar membantu anak melihat dengan jelas, tetapi juga membantu menguruskan perkembangan myopia mereka untuk jangka masa panjang. Atas sebab itu, saya mengesyorkan Essilor Stellest. Ia merupakan kanta pertama yang mendapat kelulusan FDA dan terbukti secara klinikal dapat melambatkan perkembangan myopia secara purata 71% dalam tempoh 2 tahun. Saya amat teruja kerana Essilor terus maju ke depan dan dari hasil R&D yang terkini, mereka telah melancarkan Stellest 2.0. Stellest 2.0 dilengkapi dengan teknologi Hulk Max dan menawarkan kuasa optik yang lebih tinggi bagi membantu mengawal pertumbuhan myopia kanak-kanak dengan lebih berkesan. Dalam masa yang sama, Stellest 2.0 turut mengekalkan keselesaan visual yang diperlukan oleh kanak-kanak untuk belajar, bermain dan menjalani aktiviti harian mereka dengan lebih yakin. Jangan tunggu sehingga power mata anak menjadi semakin tinggi kerana dalam pengurusan myopia, setiap diopter itu penting.